Bila seseorang tu ingin naik, memang akan ada cerita-cerita. Ada orang cucu-cucu nak kasi dia jatuh. Minggu lalu, Melody sempat bertanyakan kepada Datuk Siti Nurhaliza berkenaan satu pihak yang sengaja mengada-ngadakan cerita berkaitan dirinya berselisihan faham dengan seorang penyanyi yang baru membuat kemunculan semula selepas 15 tahun iaitu Amelina. Kali ini kami mendapatkan pula komen penyanyi tersebut. Jawab sikit Amelina, betul ke tidak ni? Ada satu pihak ini seperti nak mengada-ngadakan cerita di mana nak melaga-lagakan Kak Amelina sendiri dengan Datuk Siti Nurhaliza. Gosip ni dibuat adalah untuk menjual barang. Kak Lin ada dengar juga isu-isu yang macam tu. Nak gelak pun ada. Diorang nak menjual barang, mencari rezeki. Tapi diorang gunakan untuk melagakan dua pihak. Tak elok macam tu. Tak berkat kalau orang tak baca betul-betul. Akan timbul fitnah. Fobia dah dengan benda-benda macam ni. Bagi Kak Lin dan juga Datuk Siti Nurhaliza, kami dah sama-sama matang. Kami tahu apa sebenarnya tu semua. Kami tak ambil pot lah. Gelilah nak layan-layan cerita macam tu. Selepas menyepi selama 15 tahun kan, baru je nak muncul dah ada gosip macam ni, dah ada orang nak ada-adakan cerita seolah-olah nak menjatuhkan Kak Lin. Senang je. Kak Lin tak boleh nak minta tolong pada orang. Kak Lin tak boleh nak merayu pada orang. Hanya satu, Kak Lin minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita teraniaya, selagi kita difitnah macam tu, makna kau tanggunglah. Kau tanggung dan kau jawablah. Kak Lin alhamdulillah, makin kau fitnah, makin kau buat tetap macam ni. Kak Lin dengan anak-anak pun tenang. Korang pandai-pandailah tulis apa yang kau nak tulis tu. Benda ni nampak simple, tapi kalau kami sendiri tak memaafkan korang, tanggunglah. Bagi Kak Lin sendiri kan, kalau zaman dahulu internet ni semua tak ada. Bila zaman sekarang ni mudah je. Orang kata semua di hujung jari lah. Terkejut tak dengan perubahan yang macam ni, tiba-tiba masuk digosipkan macam ni? Mula-mula tu memang Kak Lin kata orang macam bahasa lebam biru sekejap lah. Kes Kak Lin mula-mula yang keluar jumpa dengan Maya, tiba keluar macam tu, rasa macam ya Allah. Bila benda ni dah lama-lama, ramai juga geng-geng lama Kak Lin ni, Kak Ziana, Era, Maya, masing-masing memberi semangat, memberi tips-tips bagaimana untuk kick benda-benda ni semua. Okey, adalah cakap kan, dulu tak ada benda ni. Tak ambil pot lah benda-benda tu. Peminat-peminat dah sebagi tahu. Ya betul ke Kak Lin, astagfirullahalazim. Datuk Siti baru menyanyi, Kak Lin dah belar dah. Dah 15 tahun Siti Nurhaliza dah jadi datuk, Kak Lin baru sampai ke sini. Maknanya Kak Lin pun pelik bila masa lah. Nampak sangat budak-budak ni memang akal pendek lah. Kalau nak menipu pun pergi belajar dulu lah dek. Susah betul.